Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video ini saya akan berkongsikan tentang division dalam delinkuensi remaja, iaitu satu pendekatan yang memberi peluang pemulihan tanpa melibatkan proses mahkamah secara formal. Bayangkan seorang pelajar sekolah menengah ditangkap kerana ponten sekolah dan melakukan vandalisme ringan. Kebiasaannya, kes seperti ini kita akan fikir kes ini terus dibawa ke mahkamah. Namun sebenarnya terdapat satu pendekatan alternatif yang dipanggil division. Baiklah, apa itu division? Division ialah satu pendekatan dalam sistem keadilan jurana di mana kesalahan remaja ditangani di luar prosedur formal mahkamah. Walaupun tidak dibicarakan, remaja masih dipantau dan dibimbing. Fokus utama division kepada pemulihan, bukan menghukum remaja. Division terbahagi kepada dua jenis, division tidak formal dan division formal. Division tidak formal biasanya dikendalikan oleh polis. Polis boleh memberi amaran, nasihat atau menyerahkan remaja kepada ibu bapa. Seterusnya, tak ada rekod mahkamah diwujudkan. Division formal pula bermula selepas JJDP, iaitu Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act 1974. Division formal melibatkan program kaunseling serta agensi komuniti, terutamanya bagi kesalahan ringan. Kesalahan ringan ini merujuk kepada perbuatan seperti ponten sekolah, vandalisme kecil, buli ringan dan pelanggaran peraturan sekolah. Division penting kerana ia dapat mengelakkan remaja daripada dilabel sebagai penjenayah sejak awal. Selain itu, pendekatan ini memberi peluang kedua remaja untuk berubah melalui bimbingan dan sokongan. Pendekatan ini juga membantu mengurangkan risiko jenayah berulang serta menyokong perkembangan emosi dan sosial remaja agar mereka boleh kembali ke masyarakat dengan lebih positif. Walaupun pendekatan division sangat membantu, ia juga mempunyai cabaran. Pertama, tidak semua remaja sesuai untuk division. Division biasanya diberikan kepada remaja yang melakukan kesalahan ringan sahaja. Remaja yang terlibat dalam kes serius atau melakukan kesalahan berulang kebiasaannya tidak layak untuk pendekatan ini. Seterusnya, kebergantungan kepada budi bicara pihak berkuasa. Keputusan division banyak bergantung kepada budi bicara pihak berkuasa seperti polis atau pegawai jurana. Oleh sebab itu, kes yang hampir sama boleh menerima keputusan yang berbeza bergantung kepada siapa yang mengendalikan kes tersebut. Selain itu, program division juga tidak seragam antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Ada daerah yang mempunyai sokongan kaunselor dan program komuniti yang lengkap, manakala ada juga kawasan yang kekurangan sumber. Kesimpulannya, division merupakan satu pendekatan yang penting dalam sistem keadilan jurana, terutamanya untuk menangani kesalahan ringan dalam kalangan remaja. Walaupun pendekatan ini mempunyai beberapa cabaran, division tetap memberi peluang kepada remaja untuk dipulihkan tanpa perlu melalui proses mahkamah secara formal. Dengan kerjasama keluarga, komuniti dan pihak berkuasa, remaja dapat dibimbing untuk berubah dan membina masa depan yang lebih baik.